Dalam deru pagi yang belum sempat bernafas, kita melangkah dengan harapan yang tak pernah luntur. Kerja bukan sekadar rutin yang berulang, tetapi doa yang disulam di antara penat dan impian. Setiap tugasan menjadi tapak kecil menuju masa depan. Setiap cabaran mengajar kita erti kekuatan. Dan di hujung hari, walau letih menyapa, kita tetap berdiri. Kerana usaha adalah bahasa paling indah yang difahami oleh rezeki.